Terima kasih kerana masih bersama saya, Juliana Binti Binting. Kita terus ke tajuk utama. Pembentangan Teknikal Sistem Precast Post-Tension T-Beam. Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Kuartus Bertingkat Rumah Warga Tua Air Panas. Goal Setting Workshop JKR 2026. Perbincangan kerjasama dan lawatan tapak dalam pelaksanaan inisiatif pengurangan risiko bencana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 22 Januari lepas, satu sesi pembentangan teknikal mengenai sistem precast post-tension T-beam oleh pembekal Freysinet Sdn Bhd telah diadakan di Bilik Mesyuarat JKR Tawau. Sesi ini dihadiri oleh Jurutera Bahagian JKR Tawau Muhammad Izam Jamal bersama warisan jurutera dan penolong jurutera JKR Tawau serta pasukan projek Lebuh Raya PAN Borneo. Pembentangan ini memfokuskan kepada konsep reka bentuk, kaedah pemasangan dan kelebihan sistem T-beam pasca tegang dalam pembinaan jambatan khususnya dari aspek kecekapan massa, kualiti dan ketahanan struktur. Sesi soal jawab turut diadakan bagi menilai kesesuaian penggunaan sistem ini untuk projek Lebuh Raya PAN Borneo di Sabah. Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Kuartus Bertingkat Rumah Warga Tua Air Panas Tawau telah disempurnakan oleh Jurutera Bahagian JKR Tawau Muhammad Izam Jamal bersama Timbalan Pengarah Pembangunan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah Chong Haim Yun, Elias Dominic serta Penguasa Rumah Warga Tua Air Panas Tawau Sunarti Abdul Namsah. Projek ini bermula pada 22 Mei 2023 dan siap sepenuhnya pada 29 Disember 2025. Ini mencerminkan komitmen dan keupayaan pasukan JKR Tawau dalam memastikan pelaksanaan kerja mengikut piawaian, jadual dan kualiti yang ditetapkan. Kejayaan ini turut disokong oleh kerjasama berkesan antara pasukan jurutera bangunan, mekanikal dan elektrik, pihak kontraktor serta pelanggan, iaitu Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah. Pada 19 dan 20 Januari lepas, Goal Setting Workshop JKR 2026 telah dilaksanakan selama 2 hari di Livingston Hotel, Sandakan dengan bertemakan Kaizen Continuous Improvement, melibatkan penyertaan ketua-ketua penolong pengarah, jurutera-jurutera bahagian serta jurutera-jurutera daerah. Pada hari pertama, timbalan-timbalan pengarah bagi setiap sektor membentangkan topik masing-masing diikuti dengan sesi perbincangan secara berkumpulan. Seterusnya, program diteruskan dengan pembentangan pencapaian goal setting tahun 2025 serta penetapan goal setting tahun 2026 oleh ketua-ketua penolong pengarah dan jurutera bahagian daerah. Pada hari kedua, pembentangan pencapaian diteruskan sebelum diakhiri dengan pembentangan resolusi bagi setiap sektor yang dirumuskan berdasarkan hasil perbincangan kumpulan yang telah dijalankan pada hari pertama. Perbincangan kerjasama dan lawatan tapak berkaitan pelaksanaan inisiatif pengurangan risiko bencana antara Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dan Kerajaan Negeri Sabah sempena Monsun Timur Laut 2025-2026 telah diadakan pada 16 Januari 2026 yang lalu. Program ini merangkumi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN di State Disaster Command Center SDCC Sabah, ikuti lawatan tapak pemasangan Bailey Bridge di Sungai Kaiduan Papar serta lawatan ke Pusat Penyimpanan Komponen Bailey Bridge JKR di Cawangan Store Putatan. Program ini bertujuan untuk memperkukuh kerjasama strategik dan kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya semasa musim monsun. Sekian, terus dapatkan pelbagai informasi terkini di media sosial JKR Sabah. Saya, Juliana Binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.